Apakah hukumnya kita mandi sebelum buka puasa? Sebab lepas buka puasa boleh solat terus. Dan terus ke masjid untuk solat isya dan tarawih. Mandi bukan niat nak segarkan badan. Baik. Soalan berkenaan mandi. Yang pertama kita kena tahu hukum asal mandi di bulan puasa. Yakni ketika berpuasa hukumnya harus. Mandinya hukumnya adalah harus. Cuma kadang-kadang itu kita nak kaitkan kepahaman dengan batal masuk air. Situ saja ulama beri penerangan. Macam bab dalam wuduk tadi, Nabi SAW pernah berkata, isbiril wudu'a. Hendaklah kamu ambil wuduk biar sempurna. Nampak tak? Wa balligh fil istinsya'. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh masukkan air ke hidung. Dalam satu riwayat Daruqutni, masa kamu qama sungguh-sungguh qama. Illa an takuna sha'ima. Melainkan kalau kamu sedang berpuasa. Maknanya kalau tak puasa, qama kuat-kuat. Masuk air hidung kuat-kuat, seng kuat-kuat. Illa an takuna sha'im. Kalau kamu dalam keadaan sedang berpuasa, illa tu maksudnya menafikan, maknanya mubalaghah, tidak perlu kita berlebih-lebihan, buat macam biasa. Jadi balik pada hukum mandi macam biasa, jiru macam biasa, tidak berlebih-lebih simbah air, maka hukumnya harus. Sama ada belum lohor, lepas lohor, belum asar, lepas asar. Faham lagi? Dan sebahagian fuqaha menyebut dimakruhkan membanyakkan mandi, bukan makruh mandi. Makruh membanyakkan mandi. Pas mandi. Itu panggil taksirul ghusli, membanyakkan mandi. Faham? Daripada asar pada nak lepas ke buka tu 7 hari pula mandi. Itu yang dikatakan makruh. Okey?